Kalau korang mencari earbud yang tahan lasak, waterproof, padu sound dia, dan yang paling penting dia ada AI translator, korang wajib beli earbud daripada Miniso ni. Ni kalau korang beli, korang dapat kotak yang nampak premium macam ni. Untuk earbud yang terbaru daripada Miniso ni, dia ada 3 warna tau. Ada warna hitam, warna kelabu, dan macam yang aku punya ni, warna gold. Cantik kan? So bila korang buka, dekat dalam dia ni korang nampak memang cantik. Memang lawa macam aku punya warna gold ni kan. Korang jangan terracun sudah. Kalau korang terracun, dapatkan dekat beg kuning saya ni tau. Ataupun dekat shop now tu. Okay, dia ni magnet tau. Korang letak, dia akan melekat macam tu. Kan? Nampak ni? Melekat gitu. Dan dekat sini, kat belakang dia ni. Kat bawah dia, sorry. Kat bawah dia ni ada tempat cas Type-C dia. Dia ada bagi kabel sekali Dia ni sound dia dah lah padu. Boleh masuk, boleh rendam dalam air, tak ada masalah. Korang kalau yang suka jogging tu, kan, yang suka jogging tu, korang wajib dapatkan yang ni. Sebab bila hujan pun, kena air tak ada masalah. Untuk pengetahuan korang, dia boleh translate 134 bahasa. Wow, banyak kan? Setakat dekat Malaysia ni ada beberapa bahasa saja. Memang semua ada. Macam Cina, India, semua ada. Kan? Jadinya tutorial apa semua dia ada bagi dekat manual book ni. Korang just follow dan korang boleh gunakan lah untuk translate bahasa. Untuk ketahanan bateri dia, korang jangan risau. Saya dah guna lebih daripada 5 jam. Bateri masih ada lagi. Dah 2 movie dah saya layan tau. Korang tengok cantik kan? Nampak ni. Dekat sini ada brand dia Miniso. Dia memang premium. Letak kat telinga pun selesa, tak sakit. Orang sebelah pun takkan dengar walaupun korang buka kuat-kuat. On off dia, korang just touchscreen dekat sini. Korang nak up ke volume ke, nak downkan volume ke, cuma touchscreen. So korang just follow dia punya instruction. So bila korang download apps dia, ada beberapa mode yang korang boleh pakai dekat sini lah untuk translatekan kepada bahasa-bahasa yang korang nak. How ma? Awak okey tak? Mudah kan kalau korang ada earbud ni. Korang boleh bercakap dengan kawan-kawan korang daripada lain-lain negeri ataupun lain-lain negara kan. Dengan bahasa yang lain dengan mudah je. So, kalau korang berminat untuk dapatkan earbud ni, korang boleh dapatkan dekat beg kuning saya ataupun dekat shop now yang korang nampak. Ataupun pergi je lah dekat saya punya ruangan komen. Nanti ada link pembelian. Harga sumpah murah. Korang beli sekarang sebelum harga dia naik. Sebab seller tengah bagi separuh harga. Okay? Dapatkan sekarang.